Salam anak-anak babah. Pernah tak perasan, dalam sehari korang sebenarnya pakai banyak topi kehidupan. Bila kat rumah, korang pakai topi sebagai anak. Kat sekolah, topi pelajar. Waktu solat, topi hamba Tuhan. Life is not just about being yourself, tapi macam mana korang manage semua watak yang diamanahkan serentak. Masalahnya, ada yang suka pilih-pilih topi. Kat luar nampak baik gila, tapi kat rumah jadi villain. Jadi kawan yang loyal, tapi lupa tanggungjawab pada Tuhan. Korang kena faham, setiap role ni ada skrip yang kita kena ikut. Ingat pesan babah ni, any role yang korang abaikan hari ini akan jadi hutang di masa depan. Kalau sekarang korang abaikan topi pelajar asyik main je, hutang tu korang kena bayar masa umur 30 nanti. Korang terpaksa struggle and work 10 times harder than orang lain. Kalau abaikan tu, pakailah setiap topi tu dengan penuh tanggungjawab. Memang penat, but that is what we call maturity. Jaga setiap peranan dengan baik. Make sure tak ada hutang watak yang ditinggalkan. That's all from Babah for today.